Maman habis. Maman dah habis. Maman habis. Wih, ya dah pun capek warna Maman habis. Memang bulan nak puasa Maman habis. Maman dah sebulan dah tak datang ah. Maman payah nak ambil, payah nak laduk Maman. Yalah dia hujan dia tak ada. Ladang siapa yang ada Maman lagi? Tak tahu mak dah. Gemonce selalu ada Maman. Siapa ada Maman cakap? Siapa ada lagi Maman? Kita nak oli. Yalah kita nak beli lah. Takkan peri pula. Peri lah salah Takkan ada orang tu ingat tak bawa baju, tak bawa rondam, tak bawa siam. Mak urung kat tidur kau? Tak adalah. Itu elok berselimut ni. Sojuk pula lah hari ni. Pilah Amsterdam mak. Okey, lepas kita dah cuci ayam tu, kita kena bersihkan dia dengan air. Bos, Maman tak cukup. Maman tak cukup? Tak apa. Suruh Yana pergi cari. Yana, cari Maman. Kita ada buka harga promo stok tak banyak tau. Dah lah Yana nak masak ni. Selekor siapa dia buat? Dah lah. Dia nak pergi cari Maman jap. Bang, nak beli maman, nak beli maman. Yo kak, Nak beli Maman 100 kilo. Maman tak ada sekarang, bukan musim. I don't care. I need Maman. Maman tak ada, tak ada. I want now 100 kilo. Kak poi lah belakang tu tengok ada Maman dah kat petik semua. Boleh ke petik sini? Boleh, poi yo. Okey, terima kasih. Okey. Nasi. Ada pun maman. Ada banyak lagi, kejap lagi sampai. Okey, beres. Jadilah rondang ayam, pencen, daun maman. Nampak ni? Maman sodapnya. Ini kau kena boli stok bulan puasa ni. Tapi inilah dapat 2 kawah lah. Sebab maman susah nak dapat. Ni maman dah limited. Situ satu, sini satu. Jadi kalau kau orang nak boli, kalau ada kat beg kuning, boli kat beg kuning. Tengok berapa ringgit kau orang dapat. Kalau nak promo, kau dah masuk live. Ni mana pula pergi budak Yana. Yana, dorang kacau kandang ni Mana pula kau pergi? Yo, sini ah. Cari Aduh, sudi tak jumpa-jumpa. Dorang nak buka beg kuning ni. Copet, boli dekat beg kuning. Gigih merondang ni. Ui, ai tak kedokut dia punya Maman tu. Ni Maman saya putih tu. Ni mak orang yang maman ni, nak puasa ni semua orang cari orang yang maman. Tapi kita tak dapat banyak mak. Kita dah puas dah minta ke orang maman mak. Mak ni tengah makan nasi impik dengan kuah kacang kan. Kau boleh makan dengan nasi impik kuah kacang juga. Ni goreng ayam daun maman. Tu daun-daun maman dia. Mak banyak Ini rondang ayam maman omak Jenny. Ayam pencen disalai kemudian digondang. Makan dengan nasi impit. Nasi impit ke apa-apa semua jadi. Satu kalau ada kat beg kuning kau orang beli, tengok berapa ringgit kau orang dapat. Kalau nak promo, masuk live saya ataupun live post Siana tu. Orang mana dia? Orang berkabul dia. Cakap apa mak? Satu-satu kau barang apa dia?